Welcome back. Hi everyone. So macam biasa, kalau kita duduk dalam kereta, kita nak pergi somewhere. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi food hunting. Food hunting ke? Stay tuned guys. By the way, Allah, dia dengar podcast dia dah. Kita nak pergi Ipoh Perak untuk makan-makan. Stay tuned, okay? By the way, this is my outfit for today. Red color ya. Tudung warna macam lime green, baju warna red and slow jeans. Cantik tak? Wow. Okay guys, sekarang kita makan buah salak. Manis gila. Kasih salak. Kasih salak kelantan. Belok salak kelantan. Kelantan lah. Kasih emas. Oh, kasih salak sebenarnya. Mana ajak Syarah nak buka buah salak? Saya nak ajak orang. Habib kata kena kopekkan yang atas ni. Tengok tu. Tak minat. Ni Habib beli Korean pear. Boleh buat mukbang. Makan dulu. Kita punya first stop kita dekat sini. Nicholas Pizza. Jom kita try sedap ke tak pizza dia. This is their menu. Nicholas Pizza. Nicholas ke Marcus? Nicholas. Nicholas ke Marcus guys. Kita try sama ada sedap ke tak, okay? So kita order Hawaiian Explosion. Yang ni kan? Tunjuk. Dengan crazy meat. Jom kita try. Ni panas. Wow. Lebih panjang ya. Makan yang bismillahirrahmanirrahim. Chili flake. Panjang betul cheese-nya. Alhamdulillah kenyang. Kenyang tak? Main bola. Main bola. Boleh? Tak kenyang. Surprisingly waktu kami datang ni tak ramai pun orang. Tak orang. Tak ada orang kami je. Sakit perut ya.
Jom dekat tu, dekat Suami tu. Kami order yang combo 2 kan, regular. Tapi Abid kata beli satu pun tak apa, masalahnya makan dah habis dah. Kita ambil gambar kat sini nak? Ada cermin tu. Ada beam lah. Nak main ke? Dia sakit perut lah, jom pergi tandas. Tak boleh let weh, sakit perut dah yellow start ni. Oh tu tandas. Oh. Ada. Tapi scary lah. Inilah je. Macam tak ada orang tandas tu. Berat. Weh, kena download lah. Lepas tu? Weh tak nampak lah. Kena bayar lah. Kena download apps dia kot. Lepas tu kena bayar lah kot. I don't know. Tapi ronda mana-mana. Oh satu ni Loh, tengok tu Abid tu. Jom. Weh, hilat. Jom. Boleh tak tolong bagi kita kawan tandas kat sini. Sakit perut lah. Aduh. Sebab semalam saya makan ramen guys. Ni orang tak buat pulang macam tu lah. Macam mana nak pergi Padang Polo ni? Weh. Over lah. Dah, jom. Okay guys, sekarang kita on the way pergi cari toilet. Haluknya cakap Sebab saya sakit perut. Dekat BSM, mana? BSM boleh berak. Kat mana ada toilet area Padang Ipoh ni. So maybe second stop kita dekat Padang Polo, insyaAllah. Nak pergi juga walaupun nak hujan ni. Gagah. Tapi Padang Polo tu kena bayar RM30 satu kereta. Cancel lah. Kalau cancel kita pergi Nias. Makan lutut ayam. Ipoh, why bosan? Tapi memang betul, orang Ipoh pun kata Ipoh tak ada apa. Ada Star best lagi. Ada Mas Central. Cantiknya view. Kabul satu kat sini. Bila Malaysia nak negatif 2? Pergi duduk overseas lah bro. Overseas kalau Afrika. By the way guys, kita dah on the way balik. Bye-bye Ipoh. And kita okay, second stop kita dekat cakap lah. Second stop kita. Second stop kita toilet. Carpet tadi. Third stop. First stop kan meters. Second stop carpet. Third stop kita nak pergi. Third stop kita nak pergi Penang. Sebabnya kita nak pergi Padang Polo. Tapi cuaca tak mengizinkan guys. Hujan. By the way,
Weh, tengok view dia cantik je. Woo! So, kita pergi Ipoh tu semata-mata makan je. Lepas tu kita patah balik sebab tak tahu nak pergi mana guys. So, kita heading to Penang. Cantik! Subhanallah, cantik sangat-sangat. Welcome back. So right now kita ada dekat Georgetown, dekat East Street. Boleh tak? Daripada Ipoh kita turun Mai Penang untuk ambil gambar dekat Beach Street. Situ Beach Street. Ambil gambar saya. Selfie wajib. Buatlah elok-elok. So sekarang ni kita ada dekat Cafe Time Penang. Abi order apa? Milano. Biryani. Susu badam. Kan? Almond milk. Tunjuk kat kamera. Panas. Tempat buat dah. Tempat bawa tadi yang tunjuk. Oh, sampai dah. Rugi tak tahu lagi. Tanya siap kan tadi? Lepas tu ambil order ni chicken Milani Yang ni chicken Milani. Lamb. Lamb Milani. Saya order air limau ais only. No, so tangan. Terus tu. Tak nak tak Isha tadi dah habis. Kapitan kat sini je yang sedap. Kan kapitan dekat Queensbay tak sedap kan? Kat sini sedap. Yang ni dekat mana? Little India. Bukan Abang ada tahu. dekat Georgetown. Dekat Georgetown sedap. Ini nasi dia. Yummy. Ini chapati. And adik makan tu chicken lamb Milani Lamb Milani. Tapi dah habis. Dia lapar. Sedap. Ni sedap. Lemak. Dia nak rasa macam dia tak kari. Dia rasa Dia macam tak kari dia main wah. Sedap nak dia try. Dia tak kari. Saya nak describe. Dia tak kari kan? Abang
Sama? Kan? Pandang tu. Pandang lah. Cuba resi. Kapitan tu mainkan. Dia punya kuantiti dulu banyak dah besar. Sekarang lagi kecil. Dah dia panas. Tak ada tangkai. Cik, pegang. Bayar, dia tu. Bayar. Sini tempatnya. Baju dulu. Kecil-kecil saya main. Dulu lah saya main kecil-kecil dulu. Sedap. Dalam dulu 2025 saya main. Okey lagi lah. 2005, 2004. Sebelum tu okey. Ni portion mungkin kurang. Daging pun tak rasa sangat. Oslo pun wah. Kau sikit lagi. Memang nampak bawah. Tak banyak. Kualiti tu. Dislike. Itu tak ramai orang. Ha? Itu tak ramai lah. Bagi kurang. Dulu okey lah. Rasa mungkin agak terjejas lah ekonomi sekarang, tapi kualiti makanan kena jaga lah, walaupun kuantiti sikit tapi kena jaga lah. Kualiti itu penting. So setakat ni je vlog kita pada hari ini. Kita sambung balik vlog kita seterusnya. Maybe dekat Perlis, maybe. Or maybe dekat Penang lagi, kita tak tahu. Tapi hari Jumaat je. Hari Jumaat hari ke hari Sabtu kita post. Okay? So semoga siapa yang tengok video